Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Azalia Maisa binti Amar dan saya berumur 14 tahun. Saya merupakan pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Seri Damansara 1 yang terletak di Petaling Utama. Kod sekolah saya ialah PEA 8659. Hobi saya ialah membaca buku, manakala cita-cita saya pula adalah untuk menjadi seorang pensyarah. Pada hari ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang pernah saya baca berjudul Kasih Seorang Anak. Di dalam buku cerita ini terdapat banyak isi menarik. Ayo kita dengarkan. Buku ini ialah hasil karya seorang penulis wanita bernama Suziana Cik Bir. Ia diterbitkan pada tahun 2005 oleh penerbitan Ilmu Setia. Di dalam buku menarik ini mempunyai 100 halaman bercetak. Ayo bersama saya kita mengamati dan mendalami buku cerita ini dengan lebih dekat lagi. Novel ini mengisahkan tentang seorang remaja lelaki bernama Adam yang berusia 14 tahun. Sejak kecil, Adam dibesarkan oleh datuk dan neneknya di kampung kerana ibu bapanya yang sibuk bekerja di Kuala Lumpur. Walaupun begitu, Adam tetap hidup dengan penuh kasih sayang oleh datuk dan neneknya. Namun, hubungan Adam dengan ibu bapanya menjadi renggang. Ibunya lebih memberi perhatian kepada adiknya Munira, manakala ayahnya sering menyalahkan Adam dalam banyak perkara. Hal ini menyebabkan Adam berasa dirinya tidak disayangi dan dianggap sebagai beban. Konflik memuncak apabila Adam dan Munira terlibat dalam satu kemalangan kecil apabila menaiki basikal. Walau kejadian itu tidak disengajakan, Adam tetap dimarahi oleh ayahnya. Peristiwa ini lebih melukakan hati Adam dengan rasa tersisih oleh kedua ibu bapanya. Namun, takdir telah mengubah segalanya. Ayah Adam mengalami kemalangan serius dan memerlukan darah jenis O. Tanpa berfikir panjang, Adam tampil untuk menderma darah demi menyelamatkan ayahnya. Pengorbanan ini membuka mata ayahnya tentang kasih sayang seorang anak. Akhirnya, ayahnya menyedari kesilapannya dan memohon maaf kepada Adam. Hubungan mereka kembali pulih. Kini Adam merasai kasih sayang daripada kedua ibu bapanya. Pengajaran dari cerita ini menggambarkan Adam yang sentiasa tabah menghadapi dugaan hidup. Walau berasa tersisih, Adam tidak membenci kedua ibu bapanya, malah menyayangi mereka sepenuh hati dan sentiasa memaafkan kedua ibu bapanya. Walau bagaimanapun, buku cerita ini mempunyai sedikit kekurangan seperti jalan cerita yang agak mudah dijangka dan pengakhirannya agak cepat. Namun, mesej yang disampaikan tetap jelas dan menyentuh hati. Akhir sekali, ingin saya katakan bahawa buku ini adalah sangat bagus dari jalan ceritanya dan mudah difahami. Bintang bersinar di langit malam, cahaya indah menyinari hati. Kasih keluarga jangan tenggelam, itulah harga paling sejati. Sekian, terima kasih.